Prestasi yang kami capai dengan kaedah ini memang mengagumkan. Ini adalah kaedah paling murah yang akan kamu jumpa dalam hidup, mudah dan tanpa sebarang komplikasi. Dan kalau kamu nak tahu macam mana nak dapatkan pokok buah-buahan yang tak terhingga banyaknya, tunggu sampai habis video ni. Sebab hari ini saya akan ajar langkah demi langkah kaedah kos rendah, satu kaedah yang sesuai untuk pokok limau, pokok buah-buahan dan hampir semua jenis tanaman yang kamu nak biakkan. Sekarang kita terus sahaja kepada bahan-bahan yang kita perlukan sebab kamu akan nampak memang tak ada apa-apa rahsia pun. Kita akan guna 2 beg plastik, satu beg lutsina yang akan jadi beg utama dan satu lagi beg yang sedikit lebih besar. Boleh jadi lutsina, putih atau warna lain, tapi sebaiknya yang separa lutsina supaya cahaya boleh tembus. Kita juga akan perlukan pasir. Pasir tu boleh jadi pasir sungai, pasir binaan atau pasir penapis dan yang paling disyorkan ialah pasir penapis. Apa-apa jenis pasir pun boleh digunakan asalkan ia dibasuh bersih untuk buang sisa organik, garam atau kekotoran yang boleh menyebabkan kulat. Dari segi kuantiti, kita perlukan lebih kurang 4 cawan pasir, lebih kurang begitu. Jumlah ni boleh berubah-ubah bergantung pada saiz propagator bajik rendah yang kita nak buat dan berapa banyak keratan yang kita nak letak. Yang penting, kita ada cukup pasir supaya akar boleh tumbuh tanpa sebarang masalah. Kita juga akan perlukan secebis kapas kecil. Kapas itu akan kita letakkan di lubang saliran supaya pasir tak keluar, tapi air masih boleh mengalir keluar. Kita juga perlukan air. Air biasa, air paip, kalau boleh tanpa klorin adalah lebih baik. Cukup sekadar untuk melembabkan keseluruhan sistem. Sekarang kita akan gunakan air oksigen yang sama seperti yang semua orang ada dalam peti kecemasan di rumah. Kita akan gunakannya untuk membasmi kuman dalam air dan mengelakkan bakteria serta kulat. Ini bukan wajib tapi sangat disarankan. Kita akan gunakan serbuk kayu manis seperti biasa. Bahan ini memang tak pernah tinggal dalam saluran ini. Kayu manis ialah racun kulat semula jadi yang sangat banyak digunakan dalam tanaman organik. Ia sangat penting kalau kita tak nak ada masalah dengan kulat. Kita akan perlukan pisau yang betul-betul tajam atau pemotong. Penting untuk memotong dengan baik supaya potongannya bersih. Dan kita juga akan perlukan tali kecil, benang, kabel tie atau apa-apa jenis pengikat. Ini akan digunakan untuk menutup beg di bahagian atas dan sudah tentu sehelai daun lidah buaya. Dan akhirnya, kali ini kita akan gunakan 3 keratan pokok limau. Keratan tersebut mestilah berukuran lebih kurang antara 10 hingga 15 cm. Pastikan ia sehat, bersih, tidak ada penyakit, kulat atau apa-apa yang pelik. Sekarang, setelah semua bahan sudah disediakan, perkara pertama yang kita akan buat ialah menyediakan keratan. Kita pergi ke pokok limau dan potong beberapa ranting yang berukuran antara 10 hingga 15 cm. Penting untuk keratan tu sihat, tak ada kulat, tak ada tompok atau apa-apa yang pelik. Jika ada daun, kita buang daunnya. Jika ada duri, kita buang durinya juga. Keratan itu tak boleh terlalu hijau atau terlalu berkayu. Jika terlalu hijau, ia mudah kehilangan air. Dan jika terlalu berkayu, ia akan lebih sukar untuk mengeluarkan akar. Berdasarkan pengalaman, bahagian pertengahan adalah yang paling berkesan. Sebaik sahaja kita sudah potong dan bersihkan keratan, langkah seterusnya ialah melembapkan bahagian potongan dengan aloe vera. Aloe vera memang hebat untuk kerja seperti ini. Ia melembapkan luka potongan dan juga membekalkan fitohormon semula jadi yang sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar. Kita hanya perlu ambil isi aloe vera dan gosokkan betul-betul pada bahagian bawah keratan, tepat di tempat yang kita potong tadi. Kita buat perkara yang sama untuk ketiga-tiga keratan. Selepas kita sapukan aloe vera, kita teruskan dengan serbuk kayu manis. Kayu manis ialah fungisida semula jadi yang sangat banyak digunakan dalam pertanian organik. Ia sangat penting jika kita tidak mahu menghadapi masalah kulat. Kita salutkan bahagian potongan keratan dengan kayu manis dan dengan itu, keratan sudah pun siap disediakan. Sekarang, kita beralih ke beg plastik lutsina yang akan menjadi yang utama. Langkah ini perlu dilakukan dengan tenang sebab di sinilah kita akan siapkan keseluruhan sistem. Perkara pertama yang kita akan buat ialah masukkan pasir ke dalam beg. Kita akan masukkan lebih kurang 2 cawan pasir. Tak perlu ukur dengan tepat sangat. Cuma kita masukkan pasir dan ratakan sedikit dengan menggoncang beg perlahan-lahan. Tujuannya ialah supaya kita boleh nampak dengan jelas paras pasir yang ada dalam beg itu.
Sebaik saja kita sudah jelas dengan paras itu, betul-betul sedikit di atas paras tersebut, di situlah kita akan buat lubang. Ambil pisau pemotong, gunting atau apa saja yang ada dan buat satu lubang kecil. Tak perlu besar pun. Lubang ni akan berfungsi sebagai saliran. Bila kita siram nanti, lebihan air akan keluar melalui sini dan dengan itu kita elakkan air bertakung. Sekarang, di bahagian dalam beg, kita letakkan sekeping kecil kapas. Kapas sangat penting kerana ia membenarkan air keluar tetapi menghalang pasir daripada terkeluar semasa kita terus mengisi. Letakkan kapas dengan baik tanpa menekannya terlalu kuat. Selepas kapas diletakkan, kita terus masukkan baki pasir. Kita tambah pasir sedikit demi sedikit sehingga penuh. Jangan padatkan, biarkan pasir jatuh secara semula jadi. Akhir sekali, kita perlu dapatkan satu bola yang padat dan kukuh. Sebelum mengikat beg, kita akan sediakan airnya dulu. Ambil 1 liter atau 1,5 liter air dan tambahkan 1 sudu kecil air oksigen yang sama seperti dalam peti kecemasan kita. Kacau air itu dengan baik. Sekarang, siram bahagian dalam beg dengan air ini. Ini bertujuan untuk membasmi kuman, menghapuskan patogen dan mengelakkan masalah pada masa akan datang. Siram sehingga kita nampak air mula keluar melalui lubang. Bila lebihan air sudah keluar, sekaranglah masa untuk mengikat beg itu. Ikat bahagian atas dengan kemas supaya ia kekal padat. Kita boleh tekan sedikit bahagian bawah supaya ia lebih stabil. Sekarang kita akan sediakan pencegah kulat semula jadi. Ambil 1 liter air dan tambahkan sedikit serbuk kayu manis. Kacau hingga sebati dan kemudian tapis menggunakan kain halus atau penapis kopi supaya penyembur tidak tersumbat. Selepas ditapis, masukkan ke dalam botol penyembur. Sekarang kita letakkan keratan batang. Buat lubang kecil pada beg dan masukkan keratan batang kira-kira 3 atau 4 cm. Ia boleh diletakkan secara menegak atau sedikit condong ikut pilihan anda. Setelah semuanya diletakkan, semburkan seluruh beg dan semua keratan batang dengan pencegah kulat. Kemudian, masukkan semuanya ke dalam beg kedua untuk mencipta kesan rumah hijau, sesuatu yang sangat penting untuk mengekalkan kelembapan. Letakkan propagator di tempat yang mendapat cahaya tidak langsung atau separa teduh, jangan sekali-kali di bawah cahaya matahari terus dan yang paling penting, di kawasan yang tiada angin supaya beg tidak menghentam keratan batang. Mula sekarang, kita hanya perlu menunggu. Setiap 3 hari lebih kurang, buka beg dan semburkan semula dengan pencegah kulat. Tutup semula dan jangan sentuh keratan batang. Ramai orang yang berpengalaman dalam bidang ini mengesyorkan untuk melakukan jenis pembiakan ini pada waktu bulan mengecil. Pada waktu bulan mengecil, getah tumbuhan turun dan ini membantu pertumbuhan akar. Ia tak wajib tetapi ia membantu. Mulai minggu ke-4, kita dah mula nampak akar dan dari minggu ke-6 hingga ke-8, keratan batang sepatutnya sudah berakar dengan baik. Dan inilah saat yang paling menggembirakan, melihat bahawa ia benar-benar berjaya. Dapat membiakkan pokok limau dengan cara ini memang satu keajaiban. Dan inilah kaedah kos rendah, mudah, jimat dan sangat berkesan. Jika video ini membantu anda belajar cara membiakkan pokok limau dan buah-buahan lain dengan mudah, tinggalkan komen dan kongsikan dengan seseorang yang suka tumbuhan. Di sini kami terus berkongsi kaedah pembiakan buah-buahan yang mudah dan berkesan. Jadi langganlah saluran ini dan jumpa lagi di video seterusnya.